Lama sampai terkeluar lidah. Biar betul. Hari ni saya nak bawa anda pergi ke Pulau Kendi. Ni dah player-player kita. Ni dah tahap master-master dah tau. Pagi-pagi hirup udara yang segar dengan pemandangan yang cantik macam ni. Apa lagi geng? Bot dah sampai. Jadi kita angkat barang. Jom kita pergi mancing. Alhamdulillah cuaca pun elok, air pun elok. Tu dia pemandangan bawah jabatan Pulau Pinang. Dah sampai pun Pulau Kendi. Dah sampai ni kita labuh umpan dululah. Ni member kita. First try of the day. Ikan buntai. Lepas tu ikan ni pula datang tau. Main satu bodong. Ni apa panggil ikan apa? Macam termenung, macam pelata. Semua duk pakat cari Apollo. Tiba-tiba hampa tengok ada orang strike ikan manis. Siapa lagi kalau bukan tekong? Dia nak ikan apa? Ikan cencaru kuda. Jadi kami rapat dengan pula. Kat sini pun dah dalam 23 meter tau. Ikan ketuk-ketuk terus strike. Duk ingat je nak rupa-rupanya naik ikan gelama. Tapi saiz dia boleh tahan tau. Tu saiz lauk. Hampa tengok ni, panas-panas macam ni pun depa tak putus asa. Tak lama selepas tu alhamdulillah naik cencaru kuda dengan jig 15 gram. Aduh, spesies ni kacau udang hidup. Orang panggil ikan apa ni? Ikan sajen. Ikan sajen. Dalam senyap tu naik ikan senangin. Ikan cukup kenal dengan dia ni. Lagi seorang strike. Apa nak tahu ikan apa? Hampa tengok video ni sampai habis. Tengok muka lah. Senyum lebar. Nah, naik ikan tu dak gorgon. Depa kata saiz-saiz market ni. Hampa tengok dah naik 2 ekor dah. Lepas-lepas kasar tu kami pun on the way balik. Kalau hampa nak tahu, ni lah hasilnya. Boleh ikan cencaru, ikan baji, jenaha, gelama dan ikan-ikan lain. Dan tak lupa juga dengan ikan todak gorgon. Jadi kalau hampa suka video ni, hampa boleh tinggalkan like,